Kak Zah sebenarnya kanser, breast cancer, ada breast cancer. Masa Kak Zah tahu Kak Zah sakit memang kata hati keras dan Kak Zah tak menangis. Kak Zah asal daripada Kelantan lah. Ada anak 4 orang. Abang suami meninggal 4 tahun lepas lah. Mula-mula tu mengasuh anak buah je. Masa tu dia jual pika. Tu rasa macam tak boleh nak ni dah kan. Balik kampung 2 tahun. Nolah dia tak. Dalam seminggu dia kumpul-kumpul kan. Dalam restoran macam tu. Memang susah sangat lah. Memang susah. Masa duduk sini sebelum pindah balik kampung, bulan puasa tau. Kak Zah cuma makan telur je dengan anak-anak. Tapi anak-anak Kak Zah tetap puasa. Buka puasa dengan air kosong, makan nasi, telur sambal situ je. Kadang orang kata kutip shilling. Memang susah sangat masa tu. Kalau beli ubat dekat farmasi, anak tu ibu cepat balik, abah dah sakit dah tak boleh nak ni. Sambil sakit dia cakap, abah dah nak mati ni, dia cakap macam tu. Tapi masa doktor telefon nak beritahu, nak minta kebenaran untuk tidur tu, ya Allah, Allah tidur kat Kak Zah masa tu tau. Kak Zah lelap, memang Kak Zah tak sedar langsung doktor telefon kan. Bila dia tak ada tu memang terasa sangat-sangat. Terfikir juga macam mana aku nak teruskan hidup dengan anak-anak kan. Cukup ke aku buat mengasuh je kan. Ikhlas.com dalam kempen pencarian 1000 umrah asnaf. Betul kan? Tak tipu Terima kasih banyak Mas. Memang Kak Zah terpilih ke? Alhamdulillah, terima kasih. Memang ingin sangat tapi dengan kemampuan Kak Zah memang tak tahu bila boleh sampai sana. Terima kasih banyak-banyak. Kak Zah cuma doa untuk anak-anak je. Macam mana anak nak teruskan hidup? Dah tak ada ayah kan? Kak Nini rezeki yang paling, kata, hadiah paling indah lah. Terima kasih pada Ikhlas.com. Syukur sangat-sangat. Hanya Allah yang dapat balas semua kebaikan